dia strike geng. Dia strike. Okey, assalamualaikum semua geng. So hari ni video abang nak buat hari ni, jom saksikan. Abang tadi pergi dekat kawan abang. Dia ada potong seekor kambing. Tu ada bahagian dalam dengan kepala. Ada orang lalu dengan bahagian kepala dengan kaki tu untuk makanan mula abang dan abang punya yellow head abang, biawak abang. So guys, saksikan. Jom. Dekat abang ni abang ada kaki kambing. Saya nak bagi abang punya tu. Tak tahu nak kena potong ke tak ni. Potong, tak potong takut muntah pula. So kena potong dulu. Tak boleh bagi kat kambing abang. So pas standby. Saya dah sampai dah, kau nampak tu. Tu. Tu dia kan. Tu. Tapi punya tu yellow head. So kita bagi dia makan dulu. So dekat abang ni ada ni, ada limpa, ada hati. So abang nak kena potong sikit sebab besar sangat. So potong sikit. Kita bagi makan hati kambing kan. Betullah sekali baru kita bagi apa tu limpa ni bagi dekat abang punya anjing lah. Kalau habis semua ni menggegak kamera. Kalau habis semua ni kenyang dia ni. Okey. Alright. Yang ni kita bagi dekat abang punya si kucing. Yang ni kepala ni abang nak bagi dekat abang punya ular. Okey. Ni kaki abang nak potong sikit. Takut dia muntah. Nak potong sikit. Alhamdulillah. So dah jadi irisan kecil-kecil. Okay, so mari kita tengok. Abang nak bagi makan kat dia. Sebab kita ni dah siap. Abang nak ambil ni satu. Kita pergi bagi dia makan. Ni. Mat ni. Dia makan. Dia makan hati kambing. Macam mana? Boleh pulang kan. Alhamdulillah satu. So kita bagi. Lalu ni tanpa tengok kaki kambing. Tengok macam mana dia nak telan kaki kambing. Ni. Mana tu hang pusing kat mana? Ni. Sebab kalau bagi panjang takut dia muntah kan. Dah kenyang dah. Dia tak apa. Okey, dia tak mau. Kita bagi ada daging sikit ni. Tak apa, kalau dia tak mau kita bagi ni balik. Kita bagi daging dengan hati. Okey, dia nak. Dia nak daging dengan hati je. Tu kaki kambing dia tak mau. Alright, alhamdulillah. Kita tengok berapa banyak dia boleh makan. Dia tengah telan.
Untuk kesihatan ni makan hati kan, dia boleh tambah dia punya darah kan. So, jangan dia muntah dah. Sebab kalau makan terlalu banyak, overload, dia akan muntah. Oh, dia makan. Dia makan. Okay, lagi. Dia makan lagi, kita bubuh lagi. Okay, so kita telah campur semua sekali ni. Okay. Lebih kurang berapa gram juga ni. Ke banyak juga dia makan kan? Rupanya kaki kambing ni dia tak mau. Dia makan hati dia makan bahagian hati, kaki dia tak mau. Kaki mungkin dia kata untuk buat sup. Oh, sedap. Best. Hati lebih kurang dalam setengah kilo juga dia makan tu. Jangan selalu minta makan hati dah. Last lagi 2. Okay, nampaknya dia dah kenyang kan. So dia dah kenyang dah. Okay, yang ni tapi tak apa, kita berhalang ni dulu. Mungkin dia lagi dia akan makan, kita nampak nanti dulu Kok dia rasa dia nak makan lagi. Okay, so sekarang ni kita masuk dalam rumah. Abang nak bagi kepala kambing dekat abang punya ular. Okay je kan. Follow abang. Tengok ular makan ke tak kepala kambing. Okay tu. Abang kena tutup ni dulu. Sebab dalam keadaan berbahaya kita boleh dapatkan. Yang ni pun nampak dah. Tutup berapa tu. Tu nak strike abang tu. Nampak ni nak strike abang. Jangan nampak. Abang pun takut kan. Abang pun seriau. Tu kepala kambing. Tu kalau lalu memang ada strike kaki tu. Yang tu kalau lalu memang dia akan strike kaki ni. Okay, tu pun nampak tu. Dia nak strike. Tu kepala kambing bawah. Ini kamera. Mahal tau. Habis beli 2,000 ni. Makan kepala kambing tu free. Makan yang mahal-mahal ni. So ingat, alhamdulillah ingat dia makan kot ni. Habis pun tak ada lama ni. Kat bawah tu. Tu kat bawah tu. Yang ni kalau kamera habis gerak-gerak ni, confirm dia proud. Oi, makan. Dia strike kan. Dia strike. Sakit saja gigi dia. Sakit saja gigi. Tak ada orang suruh. Strike kamera. Okay, dia strike lagi. So abang nak kena tinggal sebab abang ada urusan. Saya nak tinggal. So kaki bukan abang nak bagi dekat abang punya retik kan. Okay guys. So itu saja video abang. Abang nak tunggu lama tak boleh sebab abang nak pergi ke Gerik. Anak abang hari ni last day SPM. Dah habis dah. Dah habis dah sekolah. Jadi abang nak kena balik siap-siap. Busu. Ini busu. So gang, enjoy dengan video abang. Assalamualaikum.